Assalamualaikum. Hari ni ada masuk sebiji lagi kita kancil untuk buat spare part lerai. Kali ni datang dengan body L2, body part L2 belakang. Lampu kaca Chromax, intercooler depan, intercooler Evo 3, side mirror chrome manual, rim 15 inci, PCD 100, disc depan L5, side skirt L2S, disc belakang, exhaust 2 inci, street part. Tengok bahagian dalam dashboard L5. Ini dashboard kelabu, dia IPC hitam, push meter bliss, meter merah, seat L5. Biasa lah driver ni ada koyak sikit. Seat belakang cantik L5, bumbung ombak hitam, 2 pintu. Okey, door trim L2, 4 power window, door trim 4 power window, pintu Malaysia. Okey, kita tengok bahagian enjin. Enjin L7 EF-DET. Turbo dah tukar RSA4 VF33. Wastegate ayam, flow off be ready, fuel regulator. Gearbox 85 kancil, kipas high speed, intercooler piping jual set. Intercooler Evo 3 sekali piping jual set. Okey, itu jelas barang yang ada. Ada satu lagi barang tu ni, anti rollbar L2. Rubber dia pakai 01 adjustable depan. Ok, so siapa-siapa berminat cari barang kancil boleh Roger area Seremban. Sekarang kita nak test drive kancil L7 EF-DET. Ada power steering EPS L5. Power steering dia ngam lah, tak ada masalah. Satu tangan dia boleh.